Dalam video ni kita nak belajar pasal electromagnet induction ataupun aruhan elektromagnet. Okey, jadi kita tengok dulu sebenarnya aruhan tu apa. Okey, ni adalah definition dia, tapi definition ni kita boleh datang balik dekat sini kejap lagi. Okey, kita tengok dulu apa yang berlaku kat sini. Dalam video ni first kali korang tengok, okey, nampak tak bekalan kuasa? Nampak tak bateri dalam cerita ni ataupun apa-apa bekalan kuasa? Tak ada kan, sebab ini adalah galvanometer untuk baca arus. Lepas tu kita ada magnet, lepas tu kita ada wire. Tak ada pun bateri ke apa. So, bila tak ada bateri, sepatutnya ada ke tak ada arus? Cuba fikir, kalau tak ada bateri, tak adalah arus kan? Tapi, tengok apa yang berlaku kalau dia gerakkan wire tu. Ni wire. Dia gerakkan wire antara magnet tiba-tiba kan? Nampak benda ni ada bacaan. Okay. Bila dia bergerakkan wire, konduktor ni bergerak. Nampak konduktor ni bergerak, tiba-tiba ada arus. Walaupun bateri tak ada. So, benda ni, proses ni adalah aruhan elektromagnet. So, paling mudah kita boleh cakap, tak fizik sangat lah, tapi paling mudah kita boleh cakap adalah aruhan elektromagnet ataupun electromagnetic induction ni bila ada arus. Tapi bekalan kuasanya tak ada. Okey, bekalan kuasa asalnya tak ada, bateri tak ada, tapi tiba-tiba ada arus. Kenapa boleh ada arus? Sebab ada perubahan pada medan magnet atau ada pergerakan konduktor, gerakan relatif antara konduktor dengan magnet. Jadi apa maksudnya? Kita tengok dekat sini Bila dia gerakkan wire ni, nampak tak? Garisan ni, okey, kejap kita tengok kat sini. Garisan yang korang nampak kat sini, yang antara magnet ni, ini nama dia garisan medan magnet. Okay, magnetic field line. So, kalau kita tengok dekat sini, betul-betul bila kita gerakkan wire tu, okay, betul-betul wire tu potong. Nampak tak? Potong. Kan? Faham kan maksud potong macam potong kek? Nampak? Dia betul-betul potong garisan tu. So, garisan medan magnet dipotong oleh konduktor. Okay, magnetic field lines cut by conductor. Merentasi flux magnet. Dalam buku teks ada tunjuk definisi flux magnet. Okay, basically satu luas yang mana garisan medan magnet melaluinya. Okay, tak apa. Itu yang penting sekarang ni point nombor 2. Garisan medan magnet dipotong oleh konduktor. Konduktor tu jadi pisau. Medan magnet tu jadi kek. Jadi dia betul-betul potong. So, bila dia potong, apa yang berlaku adalah proses tu boleh menyebabkan EMF is induced. Okay, kalau korang masih ingat DGE ataupun EMF ni kita belajar dalam bab 3, dia dihasilkan oleh bateri. Kita boleh dapat dia dari bateri. Jadi dalam cerita ni baterinya mana? Tak ada. So perbuatan inilah yang buat-buat macam menghasilkan bateri. Macam tu. Okay, again baterinya tak ada pun dalam situasi ni. Tapi DGE tu biasanya sebelum ni kita belajar dia datang dari bateri. Jadi dalam kes ni dia guna perkataan DGE teraruh dalam dawai kerana aruhan elektromagnet. So again, aruhan elektromagnet adalah proses nak hasilkan, kiranya sebab elektromagnet ni tiba-tiba ada bekalan kuasa walaupun sebenarnya bateri tak ada. Jadi apa yang berlaku adalah garisan medan magnet tu terpotong. Okay, garisan medan magnet tu terpotong macam ni. Nampak garisan medan magnet terpotong. Lepas tu bila terpotong tu, bila berlakunya pemotongan tu, DGE diaruhkan, arus aruhan mengalir dalam konduktor. Induced current is produced in the conductor. So disebabkan itulah penunjuk galvanometer terpesong. Okay, nanti kita akan tengok pasal arah arus semua. Tapi kalau korang tengok dekat sini, galvanometer sekarang terpesong ke kanan kan? Bila dia gerakkan, bila dia gerakkan wire ke bawah, galvanometer terpesong ke kanan. Okay, siap. Sekarang, dia berhenti. Nampak tak? Dia tak gerak. Tangan tu tak bergerak. So, bila tangan tu tak bergerak, bacaan kosong. Kenapa? Sebab tak ada pemotongan. Pemotongan tu tak berlaku ataupun wire tu tak bergerak. Okey, sebab syarat dia kalau nak benda ni kena sentiasa potong, kena sentiasa bergerak. So, sekarang tak bergerak. Tak jadi lah. Okey, lepas tu kita gerakkan balik. Tadi dia terpesong ke kanan kan? Sekarang kita gerakkan, tapi nampak tak? Bila kita gerakkan ke atas, tiba-tiba arus ni ke kiri. Jadi arus pula apa? Dia punya penunjuk ni ke kiri. Okey, maksudnya dekat sini, bila kita ubah arah pergerakan, arah arus pun akan berubah. Tapi macam mana nak tahu arah arus tu nanti kita akan belajar lah. Okey. Lepas tu tengok kat sini. Dia bergerak juga tapi kenapa tak ada bacaan? Kenapa kosong je? Nampak? Dia bergerak juga tapi kenapa kosong? Sebab syarat dia tadi adalah kalau kita nak ada EMF diaruhkan tu, kita kena ada pemotongan medan magnet. Cutting of magnetic field. Tapi kat sini nampak? Mana ada cutting? Dia memang bergerak tapi tak ada cutting. So, bila tak ada cutting, current dia jadi zero juga. Okay. So, ini adalah aruhan elektromagnet dalam dawai lurus. Tapi sebenarnya sama je lah dengan solenoid sekalipun. So, dalam solenoid, ceritanya adalah yang bergerak dalam kes ni adalah magnet.
Okey, atau sebenarnya technically solenoid pun boleh je. Korang gerakkanlah. So, bila gerak, nampak tak? Ayat dia sama je. Garisan medan magnet dipotong. Cuma kali ni dipotong oleh solenoid. Now, the magnetic field lines are cut by the turns of the solenoid. Okey, turns tu yang inilah garisan ni. Yang kali hijau ni. Okey, jadi bila dia bergerak, ada pemotongan. Bila ada pemotongan garisan medan magnet, when there is a cutting of magnetic field lines, akan ada EMF is induced. Electromotive force is induced. Ataupun DGE diarahkan. So, DGE tu again, dalam bab 3 kita belajar DGE tu adalah macam dapat daripada bekalan kuasa. Jadi, bila dah ada DGE sekarang, DGE aruhan tu dah ada, kita dapatlah arus. Sebab daripada dalam bab 3 kita belajar, ada bateri, ada arus. So, dekat sini ada DGE, ada arus aruhan. Jadi, itulah yang menyebabkan penunjuk galvanometer terpesong. So, kalau soalan tanya, kenapa atau macam mana penunjuk galvanometer tu boleh terpesong? Okay, why did the galvanometer pointer deflect? Inilah jawapan dia. Okey, pergerakan magnet, pemotongan garisan medan magnet, okey, DGE diarahkan, aruhan mengalir. Right? Jadi ini adalah situasinya, tapi ini adalah definisi dia. Definisi dia macam panjang sikit, tapi sama je konsep dengan apa yang kita baru cakap tadi. Okey, penghasilan DGE aruhan merentasi konduktor apabila terdapat gerakan relatif antara konduktor dengan medan magnet atau apabila konduktor berada dalam medan magnet yang berubah. Okey, so senang cerita dekat sini adalah kalaulah kita ada solenoid. Okay, kita ada solenoid. Ni sekejap. Hidup sikit. Okay, ni adalah solenoid. Okay, lepas tu kita ada magnet. Jadi dekat sini, tadi kan kita tengok, kalau magnet tu bergerak ke arah, contoh, kalau magnet tu bergerak ke arah solenoid, akan ada pemotongan medan magnet kan? Okay. Jadi terhasillah DGE. Okay. Sama juga kalau kita pergi bawa magnet tu menjauhi. Still ada DGE. Okay. Jadi apa yang berlaku dekat sini? Poinnya adalah tak kisahlah mendekati ke, menjauhi ke, asalkan ada gerakan tu, dia akan potong garisan medan magnet tu dan dia akan menghasilkan DGE aruhan. So, proses aruhan elektromagnet akan berlaku. Okay. Jadi sekarang kita tengok sikit 2-3 soalan yang berkaitan, ringkas dengan berkaitan benda ni. So paling suka definition lah macam biasa. So tengok kat sini penghasilan DGE aruhan. Okey, merentasi konduktor bila terdapat gerakan relatif antara konduktor dengan medan magnet atau bila konduktor tu dalam medan magnet yang berubah. So ini adalah aruhan elektromagnet. So untuk soalan ni jawapan dia adalah D dadu. Okey, jom kita tengok yang seterusnya. Antara berikut yang manakah menghasilkan arus aruhan? Ni kena hati-hati sebab ingat kalau nak berlakunya arus aruhan, kita kena ada gerakan relatif. Okey, gerakan relatif tu maksudnya pemotongan tu berlakulah. Adalah cutting off magnetic field tu. Okey, jadi sekarang ni kita kena check yang mana akan menghasilkan arus aruhan. Korang try lah dulu. Lepas tu nanti kejap lagi tengok jawapan dia. Okay, tapi kita tengok kat sini satu-satu. Nombor 1 yang ini dia punya solenoid ni bergerak ke kanan dengan 0.5. Yang ni pun bergerak ke kanan. So, cikgu bagi tahu ni, nombor 1 tak ada. Kenapa tak ada? Sebab, cuba fikir logik ini adalah solenoid. Katanya. Okay, lepas tu ni adalah magnet. Jadi sekarang, kalaulah dia bergerak bersama-sama. Nampak tak? Dia bergerak bersama-sama ke kanan lah. Nampak tak? Jarak antara magnet dan solenoid tu sama je. Jadi tak adalah pemotongan sebab tidak ada makin dekat, tidak ada makin jauh. Sebab jarak diorang sama sahaja. Okey, so untuk nombor 2 pula ada. Kenapa ada? Sebab nampak tak dia ni ke kanan, dia ni ke kiri. Jadi makin lama makin dekat lah. So bila makin dekat maksudnya ada gerakan relatif. Jadi ada gerakan relatif adalah pemotongan medan magnet. Jadi nombor 2 betul. Nombor 3 pun betul. Kenapa? Sebab walaupun dia ni dia kata pegun tak bergerak. Okey, tapi yang ni still bergerak. So makin lama makin dekat. Cuma lambat sikit lah daripada nombor 2. Nombor 2 tu dia lagi cepat dekat. Nombor 3 ni lambat sikit. Tapi still ada pergerakan. There is relative motion. Jadi nombor 3 pun betul. Nombor 4. Yang ni tak bergerak katanya. Tapi yang ni pergi. Sebab selalunya pelajar dia bayangkan. Oh, kalau nak potong kena makin dekat. Salah. Sebab dia asal dekat ataupun jauh. Dua-dua boleh. Selagi ada garisan, selagi ada pemotongan, tak kisah jauh ataupun dekat, still akan ada pemotongan medan magnet, still pemotongan garisan, cutting on magnetic field line, still akan ada EMF induced. So jawapan kat sini adalah D, 2, 3 dan 4. Okey, jadi
Kita tengok pula dekat sini. Okey, dah habis. Ini Faraday tapi nanti kita tengok. Cuma cikgu nak share sikit. Takut ada yang macam tak puas hati pasal kenapa makin dekat dia boleh pula kan cutting semua tu. So korang boleh tengok dekat sini. Okey, tengok. Garisan warna putih ni adalah garisan medan magnet. Okey, white line ni adalah garisan medan magnet. So bila magnet datang dekat, nampak? Okey, cikgu tunjuk kat sini. Perhatikan dekat sini. Ni kan. Ni adalah gegelung ni. So gegelung ni dia akan potong garisan putih tu, nampak tak? Nampak? Bila dia datang dekat, dia potong. Dan pergi jauh pun dia potong juga. Nampak? Datang dekat pun potong, pergi jauh pun potong. So masuk ke, keluar ke, akan ada pemotongan garisan medan magnet. There will be cutting. Dia tak semestinya datang masuk je. Keluar pun akan ada pemotongan garisan medan magnet juga. Okey? Jadi itu adalah cerita secara ringkas tentang aruhan elektromagnet. Jadi kita akan tengok berkenaan dengan Faraday's Law. Okey, dalam video yang seterusnya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.